Pernah tak korang dengar tandas kapal terbang berbunyi sendiri padahal tak ada penumpang langsung? Atau tengah tidur hotel, selimut ditarik 2 kali walaupun korang pasti duduk sorang-sorang? Inilah kisah seram yang dialami sendiri oleh pramugari dan pramugara Malaysia, bukan dari filem tapi realiti dalam tugas. Di sini admin ingin menceritakan 5 kisah seram kru kabin di Malaysia. Paling menakutkan bahagian 2. Nombor 5. Bunyi flush tapi tak ada orang. Menerusi YouTube Safwan Nazri Podcast, Misha, seorang pramugari yang bertugas dalam penerbangan malam, berkongsi satu pengalaman seram yang takkan dilupakannya. Malam itu dia ditugaskan sebagai galley steward di bahagian belakang kapal. Di situ hanya ada satu tandas. Ketika dia sedang menyusun makanan dan minuman, dia ternampak kelibat seorang penumpang lelaki masuk ke dalam tandas. Misha tak fikir apa-apa dalam hatinya. Biasalah penumpang nak guna tandas. Beberapa minit kemudian dia terdengar bunyi flush. Tapi pelik, orang tu tak keluar-keluar. Masa tu pula dah ramai penumpang tengah beratur. I nampak macam ada orang masuk toilet. Okay. Nampak macam badan lah, figure orang masuk toilet. So macam okay, pasien masuk toilet, I buat bodoh je lah. Lepas tu I dengar bunyi flash. Lepas tu dia tak keluar-keluar. Misha mula rasa tak sedap hati. Dah lama sangat dia ni pengsan ke apa? Bisik Misha dalam hati. Dia pun jalan perlahan-lahan ke arah pintu tandas, lalu ketuk pintu. Sir, are you okay? Misha cuba panggil, namun tiada jawapan. Dia pun ambil kunci kecemasan dan perlahan-lahan membuka pintu dari luar. Pintu tu masih berkunci dari dalam, tapi bila pintu terbuka, kosong, tiada sesiapa. Dia terus terkaku dan hatinya mula berdebar. Misha yakin dia nampak orang masuk tadi, bunyi flush pun jelas kedengaran. Tapi sekarang, tandas tu kosong macam tak pernah digunakan. Dalam hatinya sentiasa berfikiran positif, namun pelik dia memikirkan bagaimana pintu boleh terkunci dari dalam. Tapi doesn't make sense, macam mana boleh pintu terkunci sendiri? And I nampak kot ada orang masuk. Oi. Sejak kejadian tu, Misha tak pernah pandang tandas belakang dengan cara yang sama lagi. Panas macam neraka dalam LRT waktu jalan kat luar dan kat office yang aircon kong. Ini bukan kipas biasa, Gujodok fan, 100 kelajuan turbo, angin kuat sama power macam aircon kereta. Dengan skrin LED and bateri tahan lama sampai 10 jam. Tak perlu risau panas waktu berjalan raya ke, open house ke, camping pun steady. Desain comel, genggam sedap, confirm ramai jeling. Sesuai untuk semua, dari pelajar sampai mak-mak bergaya. RM62 je. Cepat beli sekarang kat Shopee. Link kat bawah. Stok terhad, jangan menyesal sorang-sorang. Bila tengok orang sebelah ada kipas, kau mampu tengok je. Nombor 4. Dari galley kerasukan. Menurut video TikTok Zarul Umbrella, seorang pramugara berkongsi pengalaman seram yang berlaku ketika dia dan kru sedang berehat di mid galley main deck. Ketika itu, semua penumpang sudah tidur. Tiba-tiba, dia nampak seorang pramugari bernama Aziz bangun dan berjalan perlahan ke arah belakang kapal. Tiba-tiba, sebelah saya tu, stewardess ni, dia bangun. Lepas tu dia jalan. So saya macam, okey, tengah tidur maksud. Dia berasa pelik. Nak ke mana malam-malam ni? Bisiknya dalam hati. Lalu dia bangun dan ikut perlahan sehingga di zon belakang. Namun sosok itu tetap berjalan tanpa menoleh walau dipanggil berkali-kali. Kemudian dia melihat sosok itu membuka lampu yang berada di bahagian entrance door. Dan ketika itulah dia nampak kelibat Aziz. Sekali lagi dia memanggil, Aziz berhenti. Berhenti. Tiba-tiba Aziz berhenti tanpa menoleh. Apa yang lebih mengejutkan, pintu tandas tiba-tiba terbuka dengan sendirinya. Dan ketika itulah kedengaran bunyi dentuman kuat seperti ada sesuatu dari dalam yang menghempas pintu itu. Dan secara tiba-tiba Aziz rebah, pengsan dan tergolek di lantai. Pramugara itu terus memanggil kru lain. Lampu dinyalakan, semua jadi kecoh. Aziz kemudiannya dibawa ke atas, diletakkan di galley upper deck. Mereka bacakan surah perlindungan, tapi masa Aziz sedar balik, dia terus bangun dan menampar supervisor. Kau jangan nak pegang aku, kau siapa nak pegang aku? Katanya dengan suara garau sambil ketawa macam dirasuk. Apa tu ketawa. Macam kena rasuk macam tu. Maknanya ada hantu masuk dalam tubuh dia. Sejak malam tu tak ada siapa berani duduk sorang-sorang di galley belakang lagi. Nombor 3. Hantu kebaya merah di KLIA 1.
Menerusi YouTube Naina Stories, seorang pramugari telah menceritakan pengalaman seramnya sewaktu dia perlu menggantikan kru yang MC. Hari itu dia balik lewat sekitar 2 pagi. Kereta dia park di basement KLIA, satu tempat yang jarang dia guna sebab sunyi dan jauh. Suasana masa tu sejuk, berkabus dan lampu basement asyik berkelip. Sedang dia tarik troli ke arah kereta, dia terdengar bunyi tapak kasut tumit tinggi. Aku seorang je kot kat sini, bisik hatinya. Dia toleh kosong. Bunyi itu makin kuat, makin dekat, seolah ada yang mengejarnya dari belakang. Dia mula panik dan ketakutan. Tiba-tiba muncul satu bayangan hitam melintas di hadapannya. Lebih kurang 50 meter dia dengan kereta dia, kedengaran lagi bunyi tapak kasut tumit tinggi tu. Tak, 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 tak. Bunyi tu seolah-olah mengejar dia dari belakang. Dia mula baca ayat kursi sambil tangan menggigil cari kunci dalam beg. Masa tu ada tangan menepuk bahunya. Dia terus masuk kereta, kunci pintu dan pasang CD ayat suci. Tapi masa nak keluar, dia nampak seorang wanita berkebaya merah terapung dan merenung tajam dari tepi sisi kereta. Dia terus pecut keluar basement, nampak beberapa teksi dan berhenti. Tapi bila pandang balik ke arah pokok, sosok kebaya merah tu masih ada berdiri tegak. Malam tu rakan yang dia hubungi menghantarnya pulang ke rumah. Tapi waktu mandi, lampu tiba-tiba terpadam sendiri. Tak lama lepas tu kedengaran pula bunyi grill tingkap digoncang dan suara mengilai menyusul. Tiba-tiba grill tingkap dia ni telah digoncang dengan sangat kuat oleh sesuatu. Dahlah grill tingkap kena gegar. Lepas tu Aisyah ni terdengar pula ada bunyi hilayan tawa daripada luar rumah dia. Masa tu Aisyah ni memang dah takut separuh mati. Wajah kebaya merah itu terus terbayang mata terbelia dan lidah terjelir. Gangguan hanya berhenti bila azan subuh berkumandang. Nombor 2. Selimut ditarik di tengah malam. Menurut YouTube Zarul Umbrella, seorang pramugara bernama Norzi Syahrul Nordin berkongsi satu kisah seram yang berlaku di sebuah hotel. Selepas pulang makan malam bersama kru, dia jenis tak suka guna aircon. Tapi malam tu bila masuk bilik, dia terasa sangat sejuk. Aku dah off aircon tadi, kenapa rasa sejuk ni? Katanya dalam hati. Walaupun rasa tak sedap hati, dia terus masuk. Jam dah pukul 1 pagi, dia fikir, nak call member ke tak ni? Tapi tak naklah kacau orang. Dia pun baring nak tidur. Pintu tandas sengaja ditutup separuh sebab nak ada sikit cahaya. Tiba-tiba pintu bilik tertutup sendiri. Dia terus pandang ke arah tandas dan nampak cahaya tadi makin gelap, meremang bulu romanya. Berehat kejap, rasa macam nak tidur tu, saya dengar bunyi pintu gedegang. Pintu bilik aku ni, siapa pula main getuk-getuk? Kadang-kadang kita ingat kawan-kawan kita nak menaya kita kan. Tak apa, jangan fikir bukan-bukan. Dia cuba tenangkan diri. Tapi bila dia pusing ke kanan, menghadap meja, dia rasa macam ada seseorang di belakangnya. Belum sempat buat apa-apa, selimut ditarik dari bawah. Ya Allah, dia terkejut, terus tarik balik selimut. Baru nak lelap, ditarik lagi. Kali ni, dia rasa ada sesuatu melompat-lompat dari arah bawah kakinya. Panik, dia terus selubung badan, baca ayat pelindung. Tak lama lepas tu, dia rasa ada jari perlahan-lahan meleret di hujung katil depan matanya. Dia tertidur dalam ketakutan. Pukul 4 pagi, dia terjaga. Kali ni bilik tu rasa panas membahang. Dia bangun, buka lampu, aircon dan sambung tidur. Kan hujung katil tu, bayangkan kata orang letak jari kan, tarik je. Mesti awak rasa macam, oh ya Allah, lalu depan kita ni. Esoknya dia pergi kerja seperti biasa, tapi pengalaman tu takkan dia lupa sampai bila-bila. 1. Tandas berhantu dalam kabin kosong. Menerusi sumber seramkot.blogspot, flight malam tu sunyi sepi. Dead heading tiada penumpang dan hanya kru sahaja dalam kapal. Anne, seorang pramugari baru, pilih untuk duduk dan tidur di zon belakang. Kabin gelap, hanya lampu Aizal yang malap menyala. Sedang dia kemas seat untuk tidur, tiba-tiba lavatory call bell berbunyi dari arah tandas belakang. Anne terhenti. Pelik, siapa yang tekan? Tiada sesiapa pun kat situ selain dia. Dia terus bangun dan melangkah ke tandas. Ketuk 3 kali, tiada respon. Tapi bunyi air mengalir dari sinki. Anne memanggil, ada orang ke dalam tu? Tapi tiada jawapan. Dia anggap mungkin kru lain yang dia tak perasan. Tapi 30 minit berlalu, tiada siapa keluar. Anne kembali ketuk lagi sekali. Sunyi. Dia tarik nafas dan sebaik pintu tandas dibuka, kosong. Tak ada sesiapa pun dalam tu.
Yang buat dia makin seram kalau ada kru nak lalu ke tandas pun, mesti lalu depan seat dia. Tapi dia tak nampak sesiapa langsung. Anne terus terkedu, tapi malam tu, dia tetap tidur juga sebab fikir mungkin sistem rosak. Beberapa hari lepas, Anne ikut lagi satu flight dead heading waktu malam. Tengah buat teh di galley, tiba-tiba telefon kru seat berbunyi. Bila dia angkat, cuma dengar hembusan perlahan. Masa nak pusing balik dari ekor mata, dia nampak ada susuk tubuh duduk di seat sebelah kanan jelas. Tapi dia tak berani pandang, terus capai barang dan lari ke depan. Setiap cerita ini mengingatkan kita, dunia yang kita lihat belum tentu segalanya. Sama ada di udara, hotel atau basement KLIA, makhluk halus boleh muncul bila-bila masa tanpa diduga. Jangan terlalu yakin bila keseorangan kadang-kadang yang menepuk bahu bukan manusia, dan mungkin bunyi flash tu bukan dari orang yang masih hidup. Jom komen, adakah anda berani untuk bekerja di lapangan terbang pada waktu malam? Komen juga kisah kru kabin bahagian 2, manakah paling seram? Komen juga idea video seterusnya. Komen terbaik akan admin pilih sebagai pemenang giveaway duit.